Iblis dia minta pada Allah Ta'ala dah. Dia akan tipu anak cucu Adam sampai ke hari kiamat. Maka kiamat kita ialah hari akhir kematian kita. Tu dia tipu. Pasal dia nak buat saing dia. Dia nak buat member dia tu dalam neraka tu. Tu nak ayat Iblis laknatullahi alaih. Ni keadaan ingat molek ni. Ni amo cerita malam ni. Rupa ayah kita. Dia merupa. Dengar pula suara dia panggil. Kalau kita ni nama mak. Dia panggil mak, adik mak. Adik mak tak kenal ke ayah ni. Cuba paling adik mak tengok ni ayah ni. Ayah kita sebiji-sebiji. Dengan suara, dengan rupa, nampak siap dah. Dia tahu pula. Adik mak nak turun ayah ke tak? Kalau adik mak nak turun, ayah nak bawa adik mak pergi ke syurga. Pas kita duduk nazak. Kita duduk tak arah. Habis kita dah tak ada dah. Siapa lagi kita mengharap ketika tu? Kalau ayah kita kat muncul lah. Bahkan kita nak ngepek pula. Aku belajar dulu tak ada tu. Email tak ada pernah royak macam ni. Kata dekat nak mati, nak meninggal ni, ayah mari. Ayah mari. Tu. Pas kita apa lagi dah muka kita agak. Yo ayah, yo tolong ayah. Kita dah tarak dah. Kita duduk nazak dah. Dia duduk panggil kita. Dia kata pula, ayah ni, ayah mati di dalam agama Yahudi. Agama Yahudi, mak. Ayah meninggal ni di dalam agama Yahudi, mak. Agama Yahudi lah hak comel sekali, mak. Tu dia kata kepada kita, kepada anak. Ni golik. Syarah hadis tu dia katakan no. Golik dia merupa ibu dan ayah. Pasal apa? Orang yang dekat, orang yang kasih sekali. Tapi tak pasti ayah semua. Kalau kita ada baik saing kita, member kita hak baik tak dunia ni, dia merupa dia tu. Mari dia tegur kita, mari dia ajak kita. Ni ayat. Setelah kita bercakap sudah dah, tengok sebelah kiri pula, tengok ibu kita. Dia panggil pula ibu kita. Adik mak. Ni ibu ni. Adik mak tak kenal kau ibu ni. Allah, ibu ni mengandung adik mak. Dia tunjuk ke perut dia. Dia tunjuk ke perut dia ni. Dia mengandung 9 bulan ni adik mak ni. Ni ibu ni susah lah dulu. Tapi tak ada arah lah. Ibu ni mati dulu, meninggal dulu adik mak. Ibu saya sangat ke adik mak. Dulu ibu beli belakang ke adik mak. Ikut adik mak nak gapo kereta plastik ke? Tu nak ayat. Nak wah bola plastik ke? Dia royak habis. Dia tunjuk perut dia ni, dia mengadu. Lepas tu dia tunjuk susu dia. Ni susu ni lah adik mak duk isak dulu ni ketika adik mak kecil-kecil dulu. Tapi tak ada arah lah, ibu meninggal dulu. Ni ibu ni adik mak mati dalam agama Kristian. Adik mak nak minta ibu tolong ke tak? Kalau adik mak minta ibu tolong, ibu nak tolong bawa syurga. Nak bawa ke syurga adik mak. Biar lagi dah. Kalau hamba tak royak malam ni, pendek kata habis syuting masjid. Pakai belakang lah. Yo siap dah. Bila yo siap dah, syuk. Habis, right? Kosong. Tak ada kali. Ning ayat iblis. Kita punah dah akidah kita. Habis. Habis dah. Habis. Kita dah jatuh agama syiah dah. Tu email tak tahu, siapa pun tak tahu, adik balik tahu, pergi ke bumi di kubur Islam. Sebenarnya dia kena bakar macam Buddha dah. Tu ayat tu, tak ada siapa dia tahu. Habis. Di Mekah apa kali? Buat masjid berapa biji? Habis. Ni hak paling bahaya sekali. Ni last sekali. Ingat molek ni. Ni siapa ni? Sebab tu ketika kita duduk nazak, ketika nak mati, ingat Allah satu ya. Jangan ke mana-mana iman kita no ya. Hani nak besar, ingat molek tu.